Punca sebenar kenapa saraf semakin lemah seiring usia. Pernah tak rasa semakin umur meningkat, badan makin lemah, tangan dan kaki cepat rasa kebas atau ada rasa mencucuk yang datang secara tiba-tiba? Ini bukan sekadar faktor umur biasa. Sebenarnya, ia ada kaitan dengan kerosakan lapisan myelin pada saraf kita. Myelin ini adalah lapisan pelindung kepada saraf yang bertindak sebagai pedebat seperti kabel elektrik. Bila kita muda, myelin masih tebal dan kuat, jadi isyarat dari otak ke seluruh tubuh badan berjalan dengan lancar. Tetapi, semakin umur meningkat, myelin semakin haus dan menipis. Bila ini berlaku, saraf kita mula bermasalah. Isyarat mula terganggu dan itulah sebab kita mula rasa kebas, mencucuk dan sakit saraf. Apa yang menyebabkan myelin semakin rosak? Yang pertama, proses penuaan secara semula jadi. Semakin kita tua, badan akan semakin kurang menghasilkan bahan untuk membaiki myelin. Yang kedua, gula tinggi di dalam darah, terutamanya bagi pesakit kencing manis, kerana gula berlebihan menghasilkan molekul radikal bebas yang menyerang myelin dan menyebabkan saraf rosak dengan lebih cepat. Yang ketiga, aliran darah yang lemah ke saraf. Bila peredaran darah yang tidak lancar, saraf tak dapat oksigen dan nutrien yang cukup untuk kekal sihat. Dan yang terakhir, kekurangan vitamin penting seperti nutrien B12, B1, alpha lipoic acid yang sangat penting untuk menyokong kesihatan myelin. Bila kita tak cukup nutrien ini, myelin makin rosak dan saraf makin lemah. Apa kesannya kalau myelin terus rosak tanpa rawat? Mula-mula, kita akan rasa kebas, mencucuk dan rasa sejuk pada tangan dan kaki. Lama kelamaan, rasa sakit semakin kuat dan bertenyuk tanpa sebab. Dalam kes yang lebih teruk, saraf akan jadi terlalu rosak sampai tak rasa sakit langsung. Ini sangat bahaya, terutamanya bagi pesakit kencing manis sebab luka boleh menjadi serius tanpa kita sedari. Tetapi, berita baiknya, proses ini boleh diperlahankan dan myelin boleh dibaiki kalau kita mula mengambil langkah yang betul. Salah satu cara terbaik adalah dengan membekalkan nutrisi yang diperlukan oleh saraf untuk pulih dan menguatkan kembali myelin. Di sinilah Neuroflex yang memainkan peranan penting. Neuroflex diformulasikan khas dengan alpha lipoic acid, vitamin B12 dan ginkgo biloba. Bahan yang terbukti secara saintifik. Ia membantu membaiki myelin, meningkatkan peredaran darah ke saraf dan mengurangkan rasa kebas serta sakit yang mencucuk. Jadi, jangan biarkan saraf anda makin lemah tanpa usaha untuk pulihkannya. Mulakan sekarang sebelum terlambat. Jadi, dapatkan Neuroflex sekarang.